Tak semena-mena perahu rombongan Tok Cha itu pun tenggelam. Nama berhala gantang tu macam mana dapatnya? Ada kisah dia tak? Itu pertanyaan atau komen Kak Zah dalam VTT saya berkaitan kampung berhala gantang dulu. Okey, ya betul lah, memang ada kisah di sebalik cerita nama tu, nama berhala gantang tu. Dan kisahnya pun sebenarnya bermacam-macam yang diceritakan dari mulut ke mulut sejak dulu. Di sini saya kutip satu versi dari Facebook Sejarah Islam Pahang yang saya kira hampir tepat. Pada satu ketika dulu, seorang ulama besar iaitu almarhum Tok Syahibuddin Zainal Abidin singgah di tebing Sungai Pahang di kampung tersebut, dan almarhum kebetulan terserempak dengan rombongan Tok Cha Siam yang beragama Buddha. Ketika itu pengaruh Buddha kuat di sebelah sini. Dengan takdir Allah, tak semena-mena perahu Tok Cha tu tenggelam dalam sungai. Tok Syahibuddin pun mendapat ilham daripada peristiwa tersebut. Baginya ialah satu karomah. Lalu beliau mengambil keputusan untuk meneroka tempat itu. Kebetulan di tempat itu ada kuil Buddha, dan di dalam kuil itu ada berhala emas iaitu patung Buddha sebesar gantang. Jadi untuk mengingatinya, lalulah orang-orang pengikut-pengikutnya memberi nama tempat itu sebagai berhala gantang. Mengikut catatan pengarang, ini berlaku pada tahun 1700 sekian-sekian lah, sebab Tok Syahibuddin lahir pada tahun 1700 dan meninggal dunia di sini pada tahun 1760. Demikianlah riwayat ringkasnya. Wallahu a'lam.